Pineapple burger ni tebal nak mampus. Dia bagi 2 daging tau. Abang, kedai buka pukul apa sampai pukul apa bang? Kami buka pukul 8 malam sampai pukul 2 pagi. Abang jual apa ni bang? Kami jual burger Smash Burger. Kami dekat sini, dekat Petron Jalan Baru ni, setahun lebih lah. Okey, apa special sini? Okey, special sini kami Smash Burger, patty buat sendiri. Lepas tu sos buat sendiri. Memang sedap lah. Berapa lama dah berniaga ni? Setahun lebih. Dan dekat Petron Jalan Baru, nak menghala ke Kek Mutajab. Abang nak belanja saya burger apa hari ni bang? Okey, hari ni saya akan belanja black smoke mushroom dan juga gin nanas. My god bro, weh hampa tengok ni. Ya, kita ada burger black mushroom dengan burger pineapple kat sini. Yang ni berharga RM19. Yang ni berharga RM15 9 kupang. Hampa tengok burger dia. Rancak burger dia rancak. Untuk aku style lah burger dia. Sempoi apa pun kita makan dulu hampa tengok. Oh, burger dia tak botak je. Burger dia ada rambut kat atas ni ya. Oi kau juicy elok super juicy bro. Bawang dia pun juicy ya. Dia ada bawang goreng tak kat dalam. Dia punya burger ni dia pakai dalam 130 gram tu dia ada bacon pula. Ni daging bacon, dagingnya, pickle, and dia punya sauce dia pun dia ada mayo, creamy mushroom sikit. Pasal mushroom tu cun. Lepas tu dia ada capsicum, lada Bengali pula dalam tu. Bro, one of the best smash burger. Yang ni smash burger tau. Terus daging juicy, lembut, tebal, capsicum sedap, cheese okey, melt elok, roti pun masak elok. Solid bro, 9 out of 10. One of the best smash burger Pineapple burger Pineapple burger ni tebal nak mampus. Dia bagi 2 daging tau. Tebal nak mampus. Yang ni berlemuah kau real berlemuah smash burger. Tak pernah lagi aku nampak smash burger yang berlemuah macam ni. POB burger buat So aku tak nak makan lah. Ada rasa pineapple, masam-masam sikit. Dia punya sos dia masam-masam manis. Pedas dia tak pedas. Dia ada rasa creamy sikit dia punya sos. Sebab mayo tu dia banyak tau. Ada rasa Thousand Island sikit, ada rasa cheese. Daging dia super juicy. Yang ni juicy gila kau. Strong taste of black pepper juga dalam ni. Strong taste of beef. Dia pakai dua-dua ni memang fresh beef. Kira berbaloi lah. Banyak mahal pun. Yang ni 9.3, yang ni 9 out of 10. Yang ni sebab aku suka. Dia ada rasa masam-masam. Aku peminat rasa masam-masam manis. Macam biasa, siapa-siapa nak dapatkan burger POB ni, hampa boleh main dekat Jalan Tengah Petron. Bukan Jalan Tengah Pulau Pinang tau. Jalan Tengah kat Perda punya. Yang dekat event Suntimer tu. Event Suntimer tu, Aidin kat belakang sana, and Petron depan ni, hampa boleh main sini. Okay, make sure apa pun kalau hampa singgah kat POB Burger, hampa mention di kona-kona. Mana tahu dapat diskaun, betul tak? Siapa-siapa nak dapatkan baju yang saya pakai ni, baju kona-kona, baju saya ni, hampa boleh join aplikasi biru, link dekat bio saya tu. Okay, hampa pergi support saya tau. Baju ni rancak baju saya dah nak release lah. Hampa standby duit je. Thank you so much gang. Siapa-siapa yang support saya, yang tengok video ni, yang tonton video saya, harap hampa dapat manfaat. Assalamualaikum.